Di Malaysia, kedai Hafkat sememangnya menjadi salah satu destinasi paling digemari oleh peminat DIY dan kaki modifikasi kereta. Ia bukan sekadar tempat membeli alat ganti, tetapi sudah menjadi seperti lokasi wajib untuk mereka yang betul-betul minat dunia automotif. Kedai-kedai ini biasanya dipenuhi dengan pelbagai komponen terpakai yang diimport khas dari luar negara seperti Jepun dan UK, termasuk enjin, kotak gear, dashboard, sistem suspensi, brake, panel badan, lampu, wiring harness dan macam-macam lagi. Bagi mereka yang suka baiki atau modifikasi kereta sendiri di rumah, sama ada projek kecil-kecilan atau transformasi penuh berjalan di kawasan kedai Hafkat ini memberi satu kepuasan dan ketenangan tersendiri. Kami panggil aktiviti ini sebagai healing sebab rasa tenang, seronok dan teruja bila nampak barang-barang rare atau parts impian yang sebelum ni hanya tengok dalam gambar. Setiap lawatan ke kedai Hafkat boleh jadi satu pengembaraan. Ada kalanya kita datang tanpa harapan, tapi pulang dengan barang yang dah lama dicari. Contohnya bahagian dalaman kereta JDM lama atau body parts untuk kereta Continental yang jarang ada dalam pasaran tempatan. Bukan itu sahaja, harganya juga jauh lebih murah berbanding alat ganti baru, dan yang lebih best, bila kita pasang sendiri, rasa puas hati itu memang tak boleh lawan. Hobi ini memang perlukan sedikit kemahiran, tapi ramai yang belajar perlahan-lahan dan jadi mahir. Iaitu menggabungkan kreativiti, ilmu teknikal dan semangat untuk mencuba. Dalam komuniti ini, ramai yang saling berkongsi tips, tools dan pengalaman menjadikannya lebih daripada sekadar hobi, tapi gaya hidup bagi pencinta kereta. Sebab itulah kedai Hafkat terus menjadi tempat kegemaran kami. Walaupun panas, berhabuk dan kadang-kadang perlu selongkar satu-satu barang, tapi keseronokan dan nilai pengalaman itu sangat berbaloi.